Sejak kecil lagi, kita selalu dengar, kan, kena minum 8 gelas air sehari. Macam satu mantra wajib, arahan ni ada di mana-mana. Dalam majalah kesihatan, blog, malah personal trainer pun asyik ulang. Tapi, macam mana kalau saya kata ke anda yang ini sebenarnya salah satu mitos kesihatan yang paling besar? Bagaimana kalau usaha keras, kita paksa diri minum berliter-liter air kosong ni bukan satu-satunya atau bukan cara yang paling efektif pun untuk elak dehidrasi? Dalam video hari ini, kita akan pecahkan stereotip ni. Anda akan tahu fakta mengejutkan tentang bagaimana anda boleh makan kuota air harian anda dan rasa lebih bertenaga. Bersedia, sebab selepas tonton video ni, pandangan anda terhadap timun, sup dan cendawan pun akan berubah selama-lamanya. Betul ke anda dah cukup minum atau mungkin anda tak cukup makan? Kita tengok air yang boleh dimakan tadi. Kita faham dulu apa itu dehidrasi yang sebenar. Kebanyakan orang fikir dehidrasi ni cuma rasa haus sangat. Tapi itu cuma permulaan. Dehidrasi ialah keadaan di mana badan anda kehilangan lebih banyak cecair daripada yang diterima. Dan ia tak semestinya nampak ketara. Tengah hari je dah rasa lesu tanpa sebab, kerap sakit kepala, kulit nampak kering, kusam dan emosi tak stabil. Itu mungkin petanda awal dari badan anda yang sedang menjerit minta air. Kita perlukan air bukan sekadar nak hilangkan dahaga. Air berfungsi untuk kawal suhu badan, angkut nutrien, lancarkan fungsi sendi dan buang toksin. Jadi, mengekalkan keseimbangan air ni memang penting sangat. Tapi, poin penting yang ramai terlepas pandang ialah kira-kira 20% daripada jumlah cecair yang kita perlukan kita dapat bukan dari gelas tapi dari pinggan. Dan sekarang kita akan buktikan yang makanan boleh jadi sekutu utama anda untuk kekal terhidrat. Kita mulakan countdown kita ini dengan juara mutlak kandungan air. Ya, tidak lain tidak bukan, ia adalah timun. Anda mungkin hanya menganggapnya sebagai pelengkap biasa dalam salad, tetapi sebenarnya ia adalah wira hidrasi yang sejati. Timun mengandungi air sehingga kira-kira 96%. Cuba renungkan angka ini. Boleh dikatakan ini adalah air dalam bentuk pejal, lengkap dengan tekstur rangup yang menyenangkan dan rasa yang amat menyegarkan. Namun, kehebatannya bukan hanya pada kuantiti cecair sahaja. Timun juga mengandungi elektrolit penting seperti kalium. Elektrolit ini membantu badan anda menyerap dan mengekalkan air dengan lebih berkesan. Jadi, apabila anda makan timun, anda bukan sekadar minum air biasa. Anda mendapat air pintar yang berfungsi terus di peringkat selular. Menambah beberapa hirisan timun dalam salad harian anda atau memakannya sebiji terus sebagai snack. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan efektif untuk mengisi semula simpanan cecair badan. Ini amat penting terutamanya ketika cuaca panas terik atau selepas sesi senaman yang memenatkan. Lupakan air kosong yang membosankan. Timun yang rangup ini pastinya jauh lebih menarik. Seterusnya dalam senarai kita ialah makanan yang sering dipandang rendah. Ya, ia adalah sadari. Kandungan airnya mencapai 95%, hampir sama seperti timun. Tapi, kuasa supernya bukan hanya setakat itu. Sadari kaya dengan kalium dan natrium, dua elektrolit utama yang hilang apabila kita berpeluh. Inilah sebabnya sadari sangat bagus untuk pemulihan selepas bersenaman atau aktiviti fizikal. Selain itu, sadari mengandungi sebatian yang membantu mengurangkan hormon stres kortisol dan
melegakan pembuluh darah. Ini amat baik untuk tekanan darah anda. Jadi, batang saderi yang rangup ini bukan hanya snack rendah kalori untuk mereka yang sedang berdiet. Ia adalah alat yang berkuasa untuk mengekalkan hidrasi dan kesihatan kardiovaskular anda. Cubalah cicah saderi ini dengan hummus atau campurkannya dalam adunan smoothie anda. Badan anda akan berterima kasih bukan sahaja kerana airnya, tetapi juga kerana nutrien bernilai yang datang bersamanya. Ini adalah contoh terbaik bagaimana makanan boleh memberi manfaat kepada anda dalam pelbagai aspek sekaligus. Dan kini, mari kita sentuh tentang keajaiban merah dan berjus, tomato. Tomato mengandungi kira-kira 94% air, menjadikannya sumber hidrasi yang hebat. Namun, intipati utama khasiatnya terletak pada pigmennya yang berwarna terang. Ya, tomato adalah salah satu sumber likopene yang paling kaya. Likopene adalah antioksidan yang paling ampuh. Ia melindungi sel-sel tubuh kita daripada kerosakan dan penyelidikan menunjukkan ia juga berpotensi mengurangkan risiko mendapat beberapa jenis kanser. Fakta menarik yang perlu anda tahu. Pemprosesan haba atau memasak tomato sebenarnya meningkatkan kadar bioketersediaan likopene. Oleh itu, sup tomato panas atau sos pasta yang berasaskan tomato bukan sekadar hidangan yang lazat, tetapi juga sangat berfaedah untuk hidrasi serta pertahanan tubuh secara keseluruhan. Sama ada anda menikmati salad dengan hirisan tomato segar atau meminum segelas jas, anda secara serentak menghilangkan dahaga di peringkat selular sambil membekalkan diri dengan dos antioksidan yang diperlukan. Ini adalah gabungan sempurna untuk mengekalkan keremajaan dan kesihatan kulit, yang mana harus diingat, kulit adalah organ pertama yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan hidrasi. Musim panas tiba, cuaca pula membahang. Apa lagi yang lebih nikmat selain tembikai yang berair dan manis? Tembikai bukan sekadar pencuci mulut, tetapi ia adalah minuman semula, jadi yang boleh dimakan. Kandungan air dalam tembikai ini mencapai 92%. Namun, seperti bahan-bahan hebat kita yang lain, manfaatnya tidak terhenti di situ sahaja. Tembikai kaya dengan likopene, zat yang memberikan warna merah dan juga asid amino yang dikenali sebagai citrulline. Kajian menunjukkan bahawa citrulline mampu melancarkan peredaran darah dan juga membantu melegakan sakit otot selepas latihan yang intensif. Oleh itu, sepotong tembikai selepas bersenam di gym adalah cara yang sempurna untuk menghidratkan badan, menghilangkan keletihan otot dan pada masa yang sama menikmati rasa yang sungguh enak. Ia adalah minuman sukan semula, jadi yang dicipta oleh alam. Berbeza dengan banyak minuman komersial lain, tembikai tidak mengandungi gula berlebihan atau bahan tambahan tiruan. Jadi, pada masa anda terasa dahaga lagi, ingatlah tentang gergasi berjalur ini. Ia akan menghilangkan dahaga anda dengan cara yang lebih lazat dan berkhasiat berbanding air biasa. Kita beralih pula daripada topik besar kepada buah beri. Dan yang pertama dalam senarai kita ialah ratu taman musim panas, iaitu strawberry. Buah beri yang manis dan wangi ini mengandungi 91% air. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi sesiapa sahaja yang ingin menikmati pencuci mulut sambil pada masa yang sama menambah paras cecair dalam badan. Namun, keistimewaan utama strawberry terletak pada kandungan nutrisinya. Ia kaya dengan vitamin C, mangan dan antioksidan yang dikenali sebagai flavonoid.
Bahan-bahan ini terkenal kerana membantu melawan proses keradangan dalam badan dan menyokong kesihatan jantung. Satu hidangan strawberry segar bukan sahaja menyegarkan anda, malah ia memberikan rangsangan nutrien yang sangat kuat. Anda boleh memakannya begitu sahaja, menambahkannya ke dalam bijirin sarapan pagi, yogurt ataupun dijadikan smoothie yang ringan. Ini adalah contoh terbaik bagaimana kita boleh menggabungkan kenikmatan dengan manfaat kesihatan, iaitu dengan menikmati rasa yang lazat sambil menjaga keseimbangan hidrasi badan. Perkara ini penting terutamanya untuk kanak-kanak yang selalunya agak sukar untuk dipujuk minum air kosong. Alih pula kepada topik buah-buahan, kita wajib menyebut kerabatnya yang wangi dan manis, iaitu tembikai susu. Tembikai susu atau dikenali juga sebagai Cantaloupe mengandungi kira-kira 90% air. Ini menjadikannya hidangan yang sangat menyegarkan dan memuaskan dahaga pada hari yang panas. Namun, khazanah utamanya ialah beta-carotene, iaitu provitamin A. Hanya satu hidangan tembikai susu saja sudah cukup untuk menampung keperluan harian anda bagi vitamin penting ini. Vitamin A amat diperlukan untuk kesihatan mata, sistem imun dan juga kecantikan kulit. Ia berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh daripada kerosakan. Jadi, apabila anda menikmati sepotong tembikai susu yang berair, anda bukan sahaja mendapat kelembapan yang menyegarkan, malah turut menyumbang kepada kesihatan penglihatan dan imuniti anda. Selain itu, tembikai susu sama seperti timun, kaya dengan kalium, potasium. Ini membantu mengekalkan keseimbangan elektrolit yang betul di dalam badan. Manfaat ini amat penting untuk mencegah kekejangan otot serta membantu mengekalkan rentak jantung yang normal. Tembikai susu sememangnya eliksir kesihatan dan hidrasi yang sejati. Semuanya terkandung dalam satu hidangan yang manis dan beraroma. Jom kita masukkan sedikit rasa masam citrus. Limau gedang bukan sahaja pilihan popular untuk program diet, tetapi ia juga adalah sumber cecair yang sangat baik. Kandungan air dalam buah ini mencecah 91%. Buah ini terkenal dengan kebolehannya mempercepatkan metabolisme. Manfaatnya tidak terhad di situ sahaja. Limau gedang adalah gudang vitamin C yang penting untuk menguatkan sistem imuniti dan menggalakkan penghasilan kolagen, menjadikan kulit kita anjal dan berseri. Selain itu, ia mengandungi serat larut yang sangat membantu dalam menurunkan paras kolesterol dan menstabilkan paras gula dalam darah. Separuh limau gedang semasa sarapan bukan sahaja akan menyegarkan anda dengan rasa yang tajam, tetapi ia juga akan memulakan proses hidrasi dan metabolisme anda sepanjang hari. Ini adalah cara yang hebat untuk memulakan pagi anda dengan betul. Walau bagaimanapun, anda perlu berhati-hati. Limau gedang boleh bertindak balas dengan sesetengah ubat-ubatan. Jadi, jika anda mengambil sebarang preskripsi secara tetap, sebaiknya berunding dahulu dengan doktor anda. Selain daripada perkara itu, ia adalah pembantu yang terbaik, berjus dan hebat dalam mengekalkan keseimbangan air dalam badan. Macam mana pula dengan sayuran hijau? Asas utama bagi salad yang ringkas dan menyegarkan selalunya adalah salad iceberg. Selalunya iceberg dikritik kerana didakwa kurang berkhasiat berbanding sayuran hijau gelap lain seperti bayam atau kale. Namun, bila kita sentuh soal penghidratan, iceberg lah yang akan jadi juara. Ia mengandungi sehingga 96% air,
meletakkannya setanding dengan timun. Memang betul ia kurang sedikit vitamin, tetapi peranan utamanya adalah memberikan isi padu dan tekstur yang rangup, selain membekalkan kelembapan tumbuhan yang paling jernih ke dalam badan. Jadi, janganlah kita pandang rendah padanya. Iceberg boleh menjadi alas yang sempurna untuk salad anda, di mana anda boleh gabungkan sayuran lain yang lebih berkhasiat seperti tomato dan lada benggala. Dengan cara ini, anda akan mendapat hidangan yang kaya dengan air dan juga nutrisi penting. Tambahan pula, daun iceberg boleh dijadikan pengganti roti atau tortilla untuk membuat gulungan atau sandwich rendah karbohidrat. Ini adalah petua hebat bagi sesiapa yang sedang menjaga badan sambil memastikan keseimbangan air dalam tubuh sentiasa terjaga. Mari kita ceriakan lagi hidangan kita dengan lada benggala. Tidak kira warnanya merah, kuning atau hijau, sayuran ini mengandungi kira-kira 92% air. Namun, bahagian yang paling menarik ialah komposisi vitaminnya yang luar biasa. Lada benggala, terutamanya yang berwarna merah, adalah antara makanan yang paling kaya dengan vitamin C. Dalam sebiji lada bersaiz sederhana, kandungan vitamin C-nya boleh 3 kali ganda lebih tinggi berbanding sebiji oren. Vitamin C, seperti yang kita maklum, adalah antioksidan yang kuat, sangat penting untuk menyokong imuniti dan memastikan kulit sihat. Selain itu, lada benggala juga kaya dengan vitamin A dan karotenoid yang sangat penting untuk mengekalkan penglihatan yang sihat. Irisan lada benggala yang rangup dan segar adalah snack yang sihat dan ideal. Ia boleh dimakan mentah, ditambah ke dalam salad, dipanggang di atas grill atau ditumis. Walau dimasak dengan cara apapun, ia mengekalkan kesegarannya dan memberikan manfaat besar kepada badan, bukan sahaja hidrasi tetapi juga nutrisi. Ini adalah bukti jelas bahawa hidrasi boleh dan patut menjadi pengalaman yang penuh warna, lazat dan luar biasa manfaatnya. Mari kita fokus pula kepada salah satu sayur musim panas yang paling serbaguna, iaitu zucchini. Sayuran yang kelihatan biasa ini sebenarnya mengandungi sehingga 94% air. Rasanya yang neutral menjadikan ia bahan yang ideal untuk pelbagai jenis masakan. Zucchini boleh digoreng, ditumis, dibakar dan sesuai dijadikan ramuan dalam sup atau lauk berkuah. Ia juga boleh diproses menjadi mi sayuran atau lebih dikenali sebagai zoodles yang merupakan alternatif rendah kalori yang sangat baik berbanding mi atau pasta biasa. Selain air, zucchini kaya dengan vitamin C, kalium dan serat yang penting untuk memastikan sistem penghadaman berfungsi dengan baik. Disebabkan kandungan air yang tinggi dan kalori yang rendah, zucchini membantu memberi isi padu dalam perut, membuatkan kita rasa kenyang tanpa perlu mengambil kalori berlebihan. Menjadikannya bahan utama yang mesti ada bagi sesiapa yang ingin mengawal berat badan, tanpa perlu risau rasa lapar atau kekurangan hidrasi. Jadi, lain kali apabila anda sedang memikirkan hidangan makan malam, ingatlah sayuran yang ringkas tetapi sangat berkhasiat ini. Mari kita bincangkan makanan super sejati, bayam. Daun hijau gelap ini mengandungi kira-kira 91% air. Tetapi kekuatan sebenar mereka terletak pada kepekatan nutrien yang luar biasa. Bayam kaya dengan zat besi, kalsium, magnesium, kalium dan juga vitamin A, C dan K. Ia adalah kompleks multivitamin semula jadi dicipta oleh alam.
Pengambilan bayam secara kerap membantu mengekalkan kesihatan tulang, meningkatkan penglihatan dan menyokong pembentukan darah yang sihat. Disebabkan kandungan air dan seratnya yang tinggi, ia juga sangat mengenyangkan dan membantu sistem penghadaman. Bayam boleh dimakan segar dalam salad, dimasukkan ke dalam smoothie hijau untuk meningkatkan nilai nutrisi, atau ditumis sekejap di dalam kuali sebagai hidangan sampingan. Walaupun setelah dimasak, ia kekal berkhasiat dan enak. Masukkan bayam ke dalam diet anda adalah salah satu langkah yang paling bijak yang boleh anda ambil untuk kesihatan dan hidrasi anda. Inilah contohnya di mana di sebalik daun kecil tersimpan kekuatan yang sangat besar. Dan kini muncul satu kejutan hebat dalam senarai makanan kita. Pernah terfikir bahawa cendawan sebenarnya mampu membantu anda mengelakkan dehidrasi? Ya, hakikatnya memang begitu. Ambil contoh cendawan butang mentah. Ia mengandungi kira-kira 92% air. Semasa proses memasak, memang sebahagian kelembapan akan menguap, namun ia masih kekal sebagai sumber makanan yang agak lembap. Cendawan istimewa kerana ia merupakan antara sebilangan kecil sumber vitamin D yang bukan berasal dari haiwan, terutamanya jika ia telah didedahkan kepada sinaran ultraungu atau UV. Vitamin D amat mustahak untuk penyerapan kalsium dan bagi memastikan tulang anda sentiasa sihat. Di samping itu, cendawan juga mengandungi kumpulan vitamin B serta antioksidan selenium. Tekstur berdaging dan rasa umami yang kaya menjadikan cendawan pengganti daging yang sangat baik dalam pelbagai hidangan vegetarian. Dengan menambahkan cendawan ke dalam sup, sos, omelet atau hanya menggorengnya bersama bawang, anda bukan sahaja memperkaya rasa hidangan, tetapi juga membantu dalam mengekalkan keseimbangan air dalam tubuh anda. Ini adalah contoh terbaik di mana makanan yang paling tidak terduga pun mampu memberikan manfaat yang besar kepada kesihatan badan kita. Sudah tentu, bila kita cakap pasal air yang boleh dimakan, kita mesti sentuh tentang sup dan juga stok. Hakikatnya, inilah makanan dalam bentuk cecair. Asas kepada setiap sup ialah air atau kuah stok menjadikannya sumber penghidratan yang paling jelas. Tapi, keistimewaan sup terletak pada kandungan nutrisinya yang sangat tinggi. Dengan menambah sayuran, kekacang, bijirin dan daging tanpa lemak, anda sebenarnya telah menghasilkan hidangan seimbang yang menghangatkan, mengenyangkan dan menghidratkan tubuh pada masa yang sama. Sup krim sayuran yang dikisar, stok ayam yang ringan atau sup kacang dal, lentil yang mengenyangkan, kesemuanya sangat efektif dalam menambah bekalan cecair dalam badan kita. Sup ini sangat berfaedah terutamanya semasa musim sejuk atau cuaca dingin, di mana kita cenderung mencari makanan panas untuk memanaskan badan dan kurang teringin minum air sejuk. Selain itu, kuah atau stok yang suam juga membantu menenangkan sistem penghadaman kita. Ia adalah pilihan ideal jika anda demam, selsema atau mengalami sakit perut kerana badan amat memerlukan cecair dan makanan yang mudah dihadam. Jadi, semangkuk sup ketika makan tengah hari bukanlah sekadar tradisi tetapi merupakan kaedah yang bijak dan terbukti untuk menjaga kesihatan diri. Jangan terhad pada sayur dan buah sahaja. Produk tenusu sebenarnya adalah sumber hidrasi yang sangat baik juga. Contohnya, cuba lihat yogurt biasa atau kefir. Kandungan airnya hampir 85 hingga 88%.
Tetapi nilainya bukan hanya itu. Ia adalah sumber protein berkualiti tinggi, kalsium yang penting untuk tulang, dan yang paling utama, probiotik. Probiotik ini adalah bakteria baik yang membantu menjaga kesihatan usus kita. Usus yang sihat pula adalah kunci kepada imuniti yang kuat dan sistem penghadaman yang lancar. Segelas kefir atau satu hidangan yogurt asli tanpa gula adalah snack yang ideal. Ia serentak menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga dan memelihara mikrobiota anda. Produk ini juga mengandungi elektrolit seperti kalium dan natrium, menjadikannya pilihan terbaik untuk pemulihan selepas bersenam. Paling penting, pastikan anda memilih produk tanpa gula tambahan atau bahan pengisi tiruan supaya anda dapat meraih manfaat kesihatan secara maksimum. Topik tenusu kita, mari kita bincangkan pula tentang keju cottage atau cottage cheese. Mungkin ramai yang akan terkejut, tetapi produk yang kelihatan pekat dan padat ini sebenarnya turut menyumbang kepada tahap hidrasi badan anda. Kandungan air dalam keju cottage boleh mencecah sehingga 80-80%. Walau bagaimanapun, kelebihan utamanya terletak pada kandungan protein kasein yang tinggi. Kasein ialah protein yang dicerna secara perlahan. Ini memastikan anda kekal kenyang untuk jangka masa yang lama dan membekalkan asid amino kepada otot anda secara berterusan selama berjam-jam. Oleh itu, ia menjadikan keju cottage snack yang ideal, terutamanya bagi mereka yang aktif bersukan atau mengambilnya sebelum waktu tidur. Di samping itu, ia kaya dengan kalsium dan fosforus, nutrisi penting untuk memastikan tulang dan gigi anda sentiasa sihat. Gabungan protein dan air menjadikannya makanan yang sangat mengenyangkan dan pada masa yang sama menghidratkan. Untuk menjadikannya lebih mudah dimakan dan berair, anda boleh tambahkan sedikit yogurt atau beri segar, contohnya strawberry dari senarai kita. Ia akan menjadi hidangan protein dan penghidratan yang lengkap di dalam mangkuk anda. Sarapan pagi bukan sahaja hidangan terpenting, malah ia juga boleh membantu memastikan badan kita cukup air. Contoh terbaik ialah bubur oat yang dimasak menggunakan air. Biji rain oat itu sendiri kering, tetapi apabila dimasak, ia menyerap sejumlah besar air. Hasilnya, bubur yang siap dimakan itu kebanyakannya terdiri daripada air. Selain itu, ia juga merupakan sumber karbohidrat kompleks yang membekalkan kita tenaga untuk jangka masa panjang, serta serat larut yang dikenali sebagai beta-glukan. Serat ini sangat baik untuk jantung kerana ia membantu merendahkan paras kolesterol jahat. Ia juga membuatkan kita rasa kenyang lebih lama. Jadi, semangkuk oat pada waktu pagi bukan sekadar membekalkan tenaga, malah ia juga mengisi semula simpanan air dalam badan kita. Tambahkan beri segar atau hirisan buah-buahan dan anda akan mendapat sarapan hidrasi yang sempurna. Ia akan memastikan anda kekal cergas dan produktif sehingga waktu makan tengah hari. Ini adalah pilihan yang mudah, mampu milik dan sangat bijak untuk memulakan hari anda. Kita kembali kepada yang klasik. Buah oren semestinya adalah buah sitrus yang paling terkenal dan berair. Ia mengandungi kira-kira 70% air. Dan tentu oren adalah sinonim bagi vitamin C. Hanya sebiji oren bersaiz sederhana sudah cukup untuk hampir memenuhi keperluan harian kita bagi antioksidan penting ini. Vitamin C bukan sahaja melawan radikal bebas dan menguatkan sistem imun, malah ia juga terlibat dalam sintesis kolagen. Ini menjadikan kulit kita lebih anjal dan kelihatan awet muda. Selain itu, oren juga mengandungi kalium
yang penting untuk kesihatan jantung dan membantu mengekalkan keseimbangan cecair dalam sel badan. Serat fiber yang terkandung dalam isi oren pula membantu mengawal paras gula dalam darah dan melancarkan sistem penghadaman. Ada satu perkara penting yang perlu diberi perhatian. Jauh lebih berfaedah untuk makan sebiji oren secara keseluruhan berbanding minum segelas jusnya. Dengan cara ini, anda bukan sahaja mendapat air dan vitamin tetapi juga serat yang bernilai. Di samping itu, anda dapat mengelakkan gula berlebihan yang sering ditambah ke dalam jas yang dibungkus. Ini adalah cara yang mudah dan lazat untuk kekal sihat dan memastikan tubuh badan sentiasa terhidrat. Ramai yang hanya melihat brokoli sebagai sumber serat dan vitamin semata-mata dan terlupa bahawa sayur hijau ini mengandungi air sehingga 90%. Brokoli adalah khazanah nutrien yang sebenar. Kandungan vitamin C dalam brokoli lebih tinggi daripada buah oren dan ia juga kaya dengan vitamin K, nutrisi penting untuk pembekuan darah dan kekuatan tulang. Namun, apa yang paling istimewa tentang brokoli ialah kehadiran sebatian unik yang dikenali sebagai sulforaphane. Kajian saintifik membuktikan bahawa sulforaphane mempunyai ciri-ciri anti-kanser dan anti-radang yang sangat hebat. Untuk memastikan kita mendapat manfaat maksimum daripada sebatian ini brokoli disyorkan untuk dimasaki secara mengukus atau dimakan mentah. Apabila anda menjadikan brokoli sebahagian daripada diet harian, anda sebenarnya meraih 3 faedah utama. Penghidratan yang baik kerana kandungan airnya yang tinggi, rasa kenyang yang berpanjangan hasil daripada kandungan serat, dan perlindungan badan yang kukuh hasil gabungan unik vitamin serta antioksidan. Ini membuktikan bahawa sayur-sayuran biasa seperti brokoli mampu berfungsi sebagai ubat semula jadi dan juga sumber kelembapan yang menyihatkan. Kita cuba selit sikit dan bincangkan tentang satu produk yang secara teknikalnya minuman, tetapi dari segi khasiat ia lebih kepada makanan. Ini adalah air kelapa. Jangan kelirukannya dengan santan ataupun susu kelapa yang berlemak. Air kelapa adalah cecair jernih yang diambil dari kelapa muda atau kelapa hijau. Ia mengandungi 95% air, tetapi keistimewaan utamanya terletak pada komposisi elektrolitnya yang unik. Ia mengandungi keseimbangan sempurna antara kalium, natrium, magnesium dan kalsium. Ini menjadikan air kelapa sebagai minuman isotonik semula, jadi yang mampu memulihkan keseimbangan garam dan air dalam badan atau keseimbangan elektrolit jauh lebih berkesan daripada air kosong. Inilah sebabnya mengapa air kelapa sangat digemari oleh ahli sukan. Ia membantu pemulihan pantas selepas bersenam, menghalang kekejangan otot dan menghilangkan dahaga dengan sangat baik. Selain itu, ia juga rendah kalori dan gula, terutamanya jika dibandingkan dengan kebanyakan minuman sukan komersial di pasaran. Jika anda mencari alternatif yang sihat dan semula jadi untuk penghidratan semasa atau selepas aktiviti fizikal, air kelapa adalah pilihan yang ideal. Ia ibarat anda minum segelas air yang telah diperkaya dengan segala nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh anda. Untuk mengakhiri senarai kita ini, ada satu mitos popular yang perlu kita rungkai. Ramai yang percaya bahawa minuman berkafein seperti kopi dan teh boleh menyebabkan tubuh kita mengalami dehidrasi. Mitos ini berasaskan hakikat bahawa kafein mempunyai kesan diuretik atau kencing air yang ringan.
Walau bagaimanapun, pelbagai kajian terkini telah membuktikan bahawa jika diambil dalam kuantiti yang sederhana, kesan diuretik itu sangatlah minimal, sehinggakan ia tidak menyebabkan dehidrasi. Badan kita sebenarnya tidak kehilangan lebih banyak cecair daripada jumlah yang diterima daripada minuman itu sendiri. Ini kerana secawan kopi atau teh kebanyakannya memang terdiri daripada air. Sudah tentulah, minuman ini tidak patut dijadikan sumber cecair utama anda sepanjang hari dan air kosong tetap keutamaan kita. Tetapi secawan kopi di pagi hari ataupun teh di waktu petang masih boleh dikira dalam pengiraan keseimbangan air badan anda secara keseluruhan. Jadi, anda tidak perlu rasa bersalah lagi kerana menikmati minuman kegemaran ini. Ia juga menyumbang kepada hidrasi badan secara keseluruhan, malah mengandungi antioksidan yang bermanfaat untuk kesihatan. Yang penting, seperti dalam semua perkara, adalah bersederhana dan jangan pula menggantikan semua pengambilan cecair lain dengannya. Apa rumusan yang kita boleh buat daripada perbincangan ini? Hidrasi sebenarnya melangkaui sekadar minum air kosong. Tubuh kita ini adalah sistem yang sangat cerdas, yang mampu menyerap kelembapan dan air daripada pelbagai sumber makanan. Kita telah membincangkan 20 makanan yang boleh jadi pembantu setia anda dalam menjaga keseimbangan air dalam badan. Bermula dari timun yang rangup yang mengandungi 96% air, sehinggalah kepada cendawan yang mengejutkan dan keju cottage yang kaya dengan protein. Perkara paling penting yang kita fahami di sini adalah kesedaran bahawa makanan yang betul dan seimbang yang kaya dengan sayur-sayuran dan buah-buahan segar secara automatik menyelesaikan sebahagian besar masalah hidrasi. Anda tidak perlu lagi rasa tertekan atau memaksa diri untuk menghabiskan sebotol air. Cuma pastikan diet anda lebih berwarna, lebih berjus dan lebih pelbagai. Nikmati salad, sup dan buah beri anda dan tubuh anda akan menerima bukan sahaja air tetapi juga vitamin, mineral dan antioksidan yang sangat berharga. Ribuan, terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujung. Jika anda belajar sesuatu yang baharu dan berguna, jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran kami agar anda tidak ketinggalan debunking mitos kesihatan yang lain. Sekarang, ada soalan untuk anda. Makanan manakah dalam senarai kami yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda ada produk rahsia anda sendiri untuk hidrasi yang belum kami sebutkan. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jom kita bincang